Tanya saya, bateri backup ni dia tahan berapa lama waktu tak ada elektrik tu. Dia bergantung kepada kita punya penggunaan lah Kak. Contohnya kalau dekat rumah kita tak ada elektrik 4 jam ataupun 5 jam, penggunaan buka dan tutup pagar tu mungkin 10 kali ataupun 20 kali. Bateri backup ni dia mampu tahan sehingga 3 ke 4 hari lah. Dia bergantung kepada kita punya penggunaan. Kalau kita menggunakan maksimum penggunaan sampai 80 kali, 100 kali, bateri backup ni dia makin lama dia akan makin melemah Kak. Sebab dia bila tak ada elektrik dia akan menggunakan tenaga bateri. Bila dia dah makin melemah, pergerakan auto gate tu dia akan makin perlahan. Tapi bila elektrik tu dah ada, bateri backup ni dia akan auto recharge Kak. Bila dia dah penuh, dia cuma dalam keadaan mode standby. Ini fungsi untuk kita punya bateri backup. Kalau Kak ada perancangan nak buat pemasangan auto gate system ataupun nak buat pemasangan